Anda disewa. Hari ini saya akan membentangkan kursus pengantar pengajian pendidikan yang berkod GPPP 1092. Nama diberi Nurul Alia binti Mak Khalil dari kelas PT1 S2.01 kos Pendidikan Islam. Hari ini saya ingin menerangkan dengan lebih lanjut tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Baiklah, sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut, saya ingin menerangkan terlebih dahulu tentang apakah itu pendidikan. Pendidikan merupakan asas pembangunan negara. Malaysia kini sedang bergerak ke arah sistem pendidikan bertaraf dunia. Aspirasi pendidikan menjadi panduan utama dalam membentuk generasi masa depan. Namun, persoalannya di sini, siapakah yang akan menjayakan aspirasi ini? Jawapannya ialah guru, kerana guru bukan hanya sekadar penyampai ilmu semata, tetapi guru juga menjadi pemangkin perubahan, pembentuk sasiah dan arkitek yang akan mencorak masa depan pendidikan negara. Seterusnya, saya ingin menerangkan pula tentang apakah itu aspirasi pendidikan. Aspirasi pendidikan negara merujuk kepada matlamat jangka panjang sistem pendidikan Malaysia, seperti yang telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Selain itu, aspirasi pendidikan juga adalah antara usaha bagi melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial. Aspirasi pendidikan ini akan memberi perkembangan secara menyeluruh kepada murid tersebut. Terdapat 5 aspek utama dalam aspirasi sistem pendidikan negara ini. Yang pertama, akses, iaitu setiap kanak-kanak berhak mendapat pendidikan yang berkualiti tanpa mengira latar belakang mereka. Ini bermaksud pendidikan bukan hanya pada bangsa Melayu sahaja, tetapi bangsa Cina dan India juga turut mendapat pendidikan yang sama. Seterusnya, yang kedua adalah kualiti. Malaysia telah mensasarkan sistem pendidikan bertaraf antarabangsa agar mampu bersaing secara sihat di peringkat global. Yang ketiga ialah equity, iaitu jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar perlu dikurangkan supaya semua murid mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa mengira taraf kehidupan mereka. Yang keempat, perpaduan, iaitu sekolah sebagai tapak integrasi nasional yang dapat memupuk keharmonian dalam masyarakat majmuk yang berbilang kaum di negara Malaysia ini. Di sekolah menjadi ruang pertemuan pelbagai kaum dan budaya, seperti murid Melayu, Cina, India dan etnik lain boleh belajar, bermain dan berinteraksi bersama-sama setiap hari. Contohnya seperti di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dapat membantu murid berkomunikasi dengan lebih mudah serta mampu membina persefahaman antar kaum. Selain itu, aktiviti kokurikulum juga dapat menyatukan murid berbilang kaum. Melalui persatuan, kelab dan sukan, murid dapat bekerjasama tanpa mengira kaum. Aktiviti seperti sambutan Hari Kebangsaan, Hari Sukan dan program gotong royong juga dapat menggalakkan semangat bekerjasama dan saling memahami antara satu sama lain. Yang kelima, kecekapan, iaitu kecekapan pengurusan kokurikulum yang seragam. Sistem pendidikan yang cekap dapat memastikan kokurikulum yang sama digunakan di seluruh negara supaya semua murid dapat menerima ilmu, nilai dan aspirasi kebangsaan yang seragam. Ini dapat mengelakkan jurang pemahaman tentang sejarah, identiti dan matlamat negara. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, menyelaraskan kokurikulum standard sekolah rendah, KSSR dan kokurikulum standard sekolah menengah, KSSM, supaya murid di bandar dan luar bandar dapat mempelajari kandungan yang sama, termasuk elemen perpaduan dalam mata pelajaran sejarah dan pendidikan moral. Selain itu, kecekapan dalam latihan dan profesionalisme guru. Guru yang terlatih dan profesional mampu mengurus bilik darjah yang terdiri daripada murid pelbagai kaum dengan adil dan inklusif. Kecekapan guru dalam pedagogi serta pengurusan konflik membantu mewujudkan suasana yang harmoni. Sebagai contoh, program latihan perguruan di Institut Pendidikan Guru Malaysia menekankan kemahiran berkomunikasi antara budaya dan nilai perpaduan agar guru dapat membimbing murid menghormati
kepelbagaian budaya. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan 6 aspirasi murid. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, kemahiran dalam memimpin. Yang ketiga, identiti nasional. Yang keempat, kemahiran berfikir aras tinggi. Yang kelima, kemahiran dui bahasa, iaitu kemahiran dalam pelbagai bahasa. Dan akhir sekali, etika dan rohani. Berikut adalah 6 aspirasi murid yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan. Seterusnya, kita pergi kepada hala tuju pendidikan Malaysia. Terdapat 5 ciri-ciri utama hala tuju pendidikan Malaysia. Yang pertama, pembelajaran berpusatkan murid. Pendekatan ini memberi tumpuan kepada penglibatan aktif murid dalam proses pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator, manakala murid pula digalakkan untuk berfikir, berbincang dan memberi pendapat masing-masing. Kaedah ini membantu murid lebih memahami kepelbagaian pandangan serta menghormati perbezaan. Sebagai contoh, dalam aktiviti perbincangan secara berkumpulan atau pembelajaran berasaskan project based learning. Daripada situ, murid dapat bekerjasama menghasilkan pembentangan tentang kepelbagaian budaya di Malaysia. Pendekatan yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ini dapat menggalakkan penglibatan secara aktif semua murid tanpa mengira latar belakang. Yang kedua, saling bekerjasama. Kerjasama antara murid pelbagai kaum dapat memupuk nilai toleransi, hormat menghormati dan semangat kekitaan. Aktiviti berkumpulan mampu mengajar murid menyelesaikan tugasan secara kolektif. Sebagai contoh, aktiviti kokurikulum seperti dalam Persekutuan Pengakap Malaysia memerlukan ahli bekerjasama dalam kumpulan bagi menyempurnakan tugasan atau cabaran. Ini membina semangat berpasukan dan perpaduan. Yang ketiga, pemikiran kreatif dan kritis. Sistem pendidikan yang cekap mampu menggalakkan murid berfikir secara kreatif, iaitu menghasilkan idea baru dan kritis dengan menilai maklumat secara rasional. Kemahiran ini penting bagi menghadapi masyarakat majmuk dan cabaran global. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran sejarah, murid diminta untuk menilai kepentingan rukun negara dalam mengekalkan keharmonian negara serta mencadangkan cara bagi mengukuhkan perpaduan pada masa kini. Seterusnya, kita pergi kepada pendidikan digital dan revolusi industri 4.0. Ini termasuk dalam ciri-ciri hala tuju pendidikan Malaysia yang keempat. Yang pertama, menggunakan platform digital sebagai akses pembelajaran. Guru perlu memanfaatkan platform digital bagi memudahkan murid mengakses bahan pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Penggunaan platform ini juga dapat membantu penyampaian maklumat menjadi lebih sistematik dan interaktif. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan platform seperti Google Classroom untuk memuat naik nota, tugasan dan kuis. Selain itu, Microsoft Teams boleh digunakan untuk perbincangan secara berkumpulan serta perkongsian bahan pembelajaran secara atas talian. Yang kedua, mengaplikasikan pembelajaran dalam talian. Pembelajaran dalam talian membolehkan proses PDP diteruskan tanpa batasan fizikal. Guru perlu bijak dalam merancang aktiviti yang sesuai agar murid kekal aktif dan bermotivasi walaupun tidak berada di dalam bilik darjah. Sebagai contoh, melalui aplikasi seperti Zoom atau Google Meet, guru boleh menjalankan kelas secara langsung, mengadakan sesi soal jawab serta melaksanakan pembentangan murid secara maya. Yang ketiga, menerapkan kemahiran teknologi dalam pengajaran. Guru bukan sahaja menggunakan teknologi sebagai alat penyampaian, tetapi juga perlu menerapkan kemahiran teknologi kepada murid. Ini termasuklah kemahiran mencari maklumat secara sahih, menghasilkan kandungan digital dan mengamalkan etika cyber. Sebagai contoh, guru boleh membimbing murid menghasilkan pembentangan interaktif menggunakan Canva atau video pembelajaran secara ringkas sebagai projek kelas. Aktiviti ini dapat membantu murid menguasai kemahiran teknologi sambil meningkatkan kreativiti dan pemikiran secara kritis. Ketiga-tiga ini mampu melahirkan murid yang celik digital, berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran global. Seterusnya, kita pergi kepada Malaysia menjadi hub pendidikan antarabangsa. Malaysia kini berpotensi untuk menjadi hub pendidikan antarabangsa sekiranya sistem pendidikan negara terus diperkukuh, khususnya melalui transformasi digital dan peningkatan standard global.
usaha ini selaras dengan hala tuju pendidikan Malaysia yang sangat menekankan kualiti, inovasi dan pengantarbangsaan. Yang pertama, Malaysia perlulah menarik pelajar luar negara untuk belajar di negara Malaysia melalui pendidikan digital. Dalam era globalisasi, pelajar antarabangsa bukan sahaja mencari kos pendidikan yang berpatutan, malah kemudahan teknologi dan ekosistem pembelajaran digital yang maju. Integrasi pendidikan digital menjadikan Malaysia lebih kompetitif di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, institusi seperti Universiti Malaya dan Universiti Teknologi Malaysia menawarkan program dengan kemudahan e-pembelajaran, kelas hybrid dan penyelidikan berasaskan teknologi. Persekitaran kampus pintar dan kemudahan pembelajaran dalam talian menarik minat pelajar dari Asia, Timur Tengah dan Afrika. Yang kedua, meningkatkan kualiti universiti tempatan. Untuk menjadi hub pendidikan antarabangsa, universiti tempatan perlu meningkatkan kualiti akademik, penyelidikan dan tenaga pengajar. Penggunaan teknologi digital dalam PDP dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran serta memperluas akses kepada sumber global. Sebagai contoh, pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia memberi penekanan kepada pembelajaran digital, inovasi dan kolaborasi antarabangsa. Universiti tempatan juga menjalinkan kerjasama dengan institusi luar negara untuk program Dwi Ijazah dan mobiliti pelajar. Yang ketiga, pengiktirafan standard antarabangsa. Pengiktirafan antarabangsa meningkatkan keyakinan pelajar luar terhadap sistem pendidikan Malaysia. Standard kualiti yang selaras dengan penanda aras global mampu memastikan graduan Malaysia diiktiraf di peringkat dunia. Sebagai contoh, kedudukan Universiti Malaysia UM dalam penarafan seperti QS World University Rankings membuktikan peningkatan reputasi akademik negara. Pengiktirafan ini menjadi faktor penting dalam menarik kemasukan pelajar antarabangsa. Baiklah, seterusnya saya ingin menerangkan tentang apakah maksud guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik ialah seorang guru yang bukan sahaja menjalankan tugas mengajar sebagai satu pekerjaan, tetapi mendidik dengan hati, komitmen dan rasa tanggungjawab untuk membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan sasiah. Yang pertama, mengajar dengan ikhlas. Guru berjiwa pendidik melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan semata-mata. Sebaliknya, kerana tanggungjawab dan amanah. Keikhlasan menjadikan pengajaran lebih bermakna dan memberi kesan yang mendalam kepada murid. Sebagai contoh, guru sanggup meluangkan masa tambahan selepas waktu sekolah untuk membantu murid yang lemah tanpa mengira latar belakang mereka. Yang kedua, mendidik dengan penuh kasih sayang. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi memahami emosi dan keperluan murid. Pendekatan yang lembut dan penyayang membantu murid berasa dihargai serta lebih bermotivasi untuk belajar. Sebagai contoh, guru menegur kesalahan murid secara berhikmah dan memberi galakan agar murid memperbaiki diri, bukannya memalukan mereka di hadapan rakan-rakan mereka. Seterusnya yang ketiga, membimbing bukan sekadar menyampaikan ilmu. Guru berjiwa pendidik berperanan sebagai pembimbing yang membantu murid membina akhlak, nilai dan kemahiran hidup. Pendidikan tidak hanya terhad kepada silibus semata-mata, tetapi ianya merangkumi pembentukan sasiah. Sebagai contoh, guru memberi nasihat tentang pengurusan masa, adab serta cara membuat keputusan yang betul dalam kehidupan seharian. Akhir sekali, yang keempat, guru menjadi Qudwatul Hasanah. Qudwatul Hasanah bermaksud contoh teladan yang baik. Guru perlu menunjukkan akhlak terpuji, disiplin dan integriti kerana tingkah laku guru akan dicontohi oleh murid-murid. Sebagai contoh, guru menepati masa, berkomunikasi dengan sopan dan menunjukkan sikap hormat kepada semua warga sekolah supaya murid dapat mencontohi sikap tersebut. Guru seperti ini bukan sahaja melahirkan murid yang cemerlang dalam akademik, malah dapat membentuk insan berakhlak mulia dan berkepribadian tinggi. Seterusnya kita pergi kepada perubahan peranan guru berjiwa pendidik. Perubahan zaman dan perkembangan teknologi telah mengubah peranan guru daripada pendekatan tradisional kepada peranan yang lebih dinamik dan pelbagai. Pada tahun zaman 1990-an, guru sebagai penyampai ilmu sahaja. Buktinya,
Pembelajaran hanya berpusatkan guru. Guru menjadi sumber utama rujukan kepada murid-murid. Murid lebih banyak mendengar, mencatat dan menghafal. Akhir sekali, penggunaan teknologi sangat terhad. Pembelajaran hanya menggunakan papan hitam dan buku teks sebagai bahan utama. Akan tetapi, bila kita tengok semula pada tahun 2026, guru sebagai ejen transformasi pendidikan. Seiring revolusi digital dan pembelajaran pada abad ke-21, peranan guru menjadi lebih luas dan kompleks. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Guru membimbing proses pembelajaran dan menggalakkan penglibatan secara aktif murid. Contohnya, guru merancang aktiviti perbincangan secara berkumpulan, pembelajaran berasaskan projek dan penggunaan teknologi digital dalam kelas. Kedua, guru sebagai pembimbing. Guru membantu murid membina sasiah, kemahiran sosial dan nilai murni. Bukan sekadar mengajar silibus, tetapi membentuk kepribadian dan jati diri murid. Yang ketiga, guru sebagai mentor. Guru menjadi penasihat yang memberi panduan akademik dan kerjaya. Contohnya, membantu murid mengenal pasti potensi diri dan hala tuju masa depan. Seterusnya, guru sebagai motivator. Guru memberi dorongan dan inspirasi agar murid terus berusaha walaupun berdepan banyak cabaran. Sokongan emosi amat penting dalam dunia yang semakin mencabar dan kompetitif. Akhir sekali, guru sebagai inovator. Guru perlu kreatif dan berani mencuba kaedah baharu dalam PDP. Penggunaan platform digital, aplikasi interaktif dan pendekatan pembelajaran hybrid menunjukkan guru sebagai inovator dalam bidik darjah. Seterusnya, saya ingin membincangkan kesan aspirasi pendidikan negara kepada guru. Aspirasi pendidikan negara yang menekankan kualiti pendigitalan dan pembentukan insan holistik memberi kesan langsung kepada peranan dan tanggungjawab seorang guru. Guru bukan lagi hanya sebagai pelaksana kurikulum tetapi ejen transformasi pendidikan. Kesan aspirasi pendidikan kepada guru yang pertama ialah guru perlu meningkatkan kompetensi profesional. Aspirasi pendidikan menuntut guru sentiasa menambah ilmu dan kemahiran agar selari dengan perubahan semasa. Profesionalisme guru menjadi asas kepada kualiti sistem pendidikan. Sebagai contoh, guru menghadiri kursus anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia KPM atau latihan dalam perkhidmatan bagi meningkatkan kemahiran pedagogi dan pengurusan bidik darjah. Yang kedua, mengikuti kursus dan menguasai pedagogi terkini. Guru mesti memahami pendekatan baharu seperti pembelajaran abad ke-21, pembelajaran yang berasaskan projek dan pembelajaran kolaboratif. Ini memastikan PDP lebih interaktif dan berpusatkan murid. Kesannya, pengajaran menjadi lebih kreatif, tidak lagi bergantung hanya kepada kaedah kuliah semata-mata. Yang ketiga, guru perlu celik IT. Pendigitalan pendidikan menuntut guru untuk menguasai kemahiran teknologi bagi melaksanakan PDP secara dalam talian atau hybrid. Sebagai contoh, penggunaan platform seperti Google Classroom dan aplikasi pembelajaran digital dapat membantu guru untuk menyampaikan bahan secara lebih sistematik dan menarik. Kesannya, guru menjadi lebih inovatif dan mampu bersaing dalam era revolusi industri 4.0. Yang keempat, guru mestilah membudayakan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Ini kerana aspirasi pendidikan menekankan pemikiran secara kritis, kreatif dan penyelesaian masalah. Guru perlu merancang soalan dan aktiviti yang mencabar minda murid. Kesannya, murid tidak hanya menghafal fakta tetapi mampu menganalisis, menilai dan mencipta idea baharu. Akhir sekali, yang kelima, mendidik nilai dan sahsiah. Selain kecemerlangan akademik, aspirasi pendidikan turut menekankan pembentukan akhlak dan jati diri. Oleh itu, guru perlulah menjadi contoh teladan, menerapkan nilai hormat, integriti dan tanggungjawab dalam setiap PDP. Baiklah, mari kita lihat cabaran guru moden pada masa kini. Yang pertama, guru menghadapi tekanan kerja yang banyak. Guru bukan sahaja bertanggungjawab mengajar, malah mereka perlu mengurus disiplin murid, menghadapi mesyuarat, menjalankan aktiviti kurikulum dan memenuhi sasaran pencapaian sekolah. Tekanan ini menjadi lebih berat apabila prestasi murid dijadikan ukuran utama kejayaan seorang guru. Situasi ini menyebabkan guru berasa keletihan dan tertekan. Yang kedua, guru turut menghadapi beban dokumentasi. Guru perlu menyediakan pelbagai dokumen seperti rancangan pengajaran harian (RPH), laporan pentaksiran, rekod kehadiran, laporan program dan bukti pelaksanaan aktiviti.
Proses ini mengambil masa yang banyak dan kadang-kala mengurangkan fokus terhadap persediaan pengajaran yang kreatif. Jika terdapat banyak kelas, guru mungkin perlu meluangkan masa pada waktu malam untuk menyiapkan dokumentasi tersebut. Ini menjadikan guru bertambah stres. Yang ketiga, guru juga menghadapi cabaran murid generasi digital. Murid hari ini membesar dengan teknologi seperti telefon pintar, media sosial dan permainan dalam talian. Mereka cenderung kepada pembelajaran yang interaktif dan visual. Jika kaedah pengajaran terlalu tradisional, murid akan mudah hilang minat dan fokus. Sebagai contoh, semasa guru mengajar menggunakan kaedah syarahan, terdapat murid yang kurang memberi perhatian kerana lebih tertarik kepada penggunaan gadget. Guru perlu menggunakan video kuis dalam talian atau aplikasi pembelajaran bagi menarik minat mereka. Selain itu, cabaran yang dihadapi oleh seorang guru juga adalah harapan masyarakat yang tinggi. Masyarakat kini mengharapkan guru bukan sahaja mengajar akademik, tetapi juga membentuk akhlak, disiplin dan sahsiah murid. Guru sering dipertanggungjawabkan sepenuhnya jika berlaku masalah dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh, apabila keputusan peperiksaan menurun, ibu bapa mungkin akan menyalahkan guru kerana dianggap tidak mengajar dengan baik, walaupun faktor seperti sikap murid dan sokongan di rumah turut mempengaruhi prestasi. Walaupun banyak cabaran yang dihadapi oleh seorang guru, guru tetap menjadi pembangkit negara. Ini kerana tugas guru adalah untuk membentuk generasi yang berdaya saing di peringkat global. Guru berperanan melahirkan murid yang berilmu, berkemahiran dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Dalam era globalisasi, murid perlu menguasai kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, komunikasi, kolaborasi dan literasi digital. Guru menjadi pembimbing yang menyediakan asas ilmu dan nilai supaya murid mampu menghadapi cabaran dunia moden. Yang kedua, guru juga membina perpaduan kaum. Sekolah merupakan tempat pertemuan pelbagai kaum dan budaya. Guru memainkan peranan penting dalam menyemai semangat toleransi, hormat menghormati dan kerjasama antara murid. Melalui pengajaran dan aktiviti sekolah, guru dapat memupuk perpaduan sejak usia muda. Yang ketiga, guru juga turut melahirkan pemimpin pada masa hadapan. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu semata, malah mereka juga turut membentuk sahsiah dan kepimpinan murid. Melalui bimbingan dan teladan yang baik, guru membantu murid membina keyakinan diri, disiplin dan tanggungjawab. Nilai-nilai ini sangat penting untuk melahirkan pemimpin yang berintegriti pada masa hadapan. Baiklah, seterusnya saya ingin ceritakan tentang hubungan guru berjiwa pendidik dengan kapasiti pedagogi dan pengajian bermakna. Kita pergi kepada kapasiti pedagogi guru terlebih dahulu. Yang pertama, faham pedagogi terkini. Ini bermaksud guru perlu sentiasa peka dan memahami pendekatan pedagogi terkini selaras dengan perkembangan sistem pendidikan dan keperluan abad ke-21. Kaedah pengajaran tidak lagi hanya berpusatkan pada guru semata-mata. Sebaliknya, ia menekankan pembelajaran secara aktif, berfikir aras tinggi, kebat dan penggunaan teknologi dalam bilik darjah. Sebagai contoh, guru menggunakan kaedah pembelajaran yang berasaskan projek atau pembelajaran berasaskan inquiry untuk menggalakkan murid meneroka dan berfikir secara lebih mendalam. Guru juga perlulah menggunakan pendekatan berbeza mengikut tahap murid. Setiap murid mempunyai tahap kefahaman, gaya pembelajaran dan latar belakang yang berbeza. Oleh itu, setiap guru perlulah mengamalkan pendekatan pembelajaran terbeza supaya semua murid dapat mengikuti pelajaran mengikut kemampuan masing-masing. Sebagai contoh, guru menyediakan lembaran kerja yang berbeza mengikut aras kesukaran. Murid yang cemerlang diberi soalan berbentuk analisis dan penilaian, manakala bagi murid yang sederhana atau lemah diberi latihan pengukuhan yang lebih asas. Seterusnya, guru juga perlulah mengaplikasikan 6C dalam pengajaran mereka. Kapasiti pedagogi guru abad ke-21 perlu merangkumi penerapan elemen 6C, iaitu critical thinking, pemikiran kritis. Yang kedua, citizenships. Yang ketiga, creativity. Keempat, character. Kelima, communication. Dan akhir sekali, collaboration. Elemen ini membantu melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga berkemahiran sosial dan berdaya saing. Seterusnya, kita pergi kepada pembelajaran bermakna. Yang pertama, murid faham bukan hanya menghafal.
Ini bermaksud murid bukan sekadar mengingati fakta, tetapi dia benar-benar memahami konsep di sebalik ilmu tersebut. Pemahaman ini membolehkan murid mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman sedia ada dan membina pemikiran yang kritis. Sebagai contoh, dalam subjek sains, murid bukan sekadar menghafal formula semata, tetapi juga memahami sebab dan cara formula itu digunakan dalam sesebuah eksperimen. Yang kedua, murid boleh mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan. Pembelajaran bermakna berlaku apabila ilmu yang diperoleh boleh digunakan dalam situasi sebenar. Murid mampu melihat kaitan antara apa yang dipelajari dengan kehidupan harian, masyarakat dan pembangunan diri. Sebagai contoh, dalam matematik, murid belajar peratusan dan boleh menggunakannya untuk mengira diskaun semasa membeli barang atau mengurus bajet peribadi. Akhir sekali, murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Murid perlu menjadi peserta aktif dalam proses pembelajaran. Aktiviti seperti perbincangan, projek, kuis interaktif dan pembelajaran berasaskan masalah membantu murid lebih fokus, berminat dan mampu membina pengetahuan sendiri. Sebagai contoh, dalam bahasa Melayu, guru menganjurkan aktiviti pementasan drama berdasarkan teks yang dipelajari. Murid perlu membaca skrip, memahami watak dan bekerjasama untuk persembahan, bukan sekadar menghafal dialog. Kesimpulannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia dirangka bagi melahirkan generasi yang holistik dan berdaya saing di peringkat global. Namun, kejayaannya bergantung kepada guru. Pendidikan ini bukan sekadar kerjaya, tapi ia adalah amanah besar dalam membentuk masa depan negara. Akhir sekali, saya ingin menegaskan bahawa guru berjiwa pendidik bukan hanya memenuhi tuntutan profesion semata, tetapi juga memenuhi tanggungjawab sebagai pembina tamadun. Pepatah Melayu mengatakan, jika ingin melihat masa depan negara, lihatlah pada guru-gurunya hari ini. Itu sahaja daripada saya. Yang baik semua datang daripada Allah dan yang buruk datang dari kelemahan diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.